パワーを信じて飛び込めばきっとつかめるんだ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンカレSelepas raksasaku, banyak lagi raksasa mula datang mengancam bumi. Ada berbagai jenis dan terlalu sukar untuk menentukan spesiesnya. Menurut pusat bintang alkemi, raksasa yang digelarkan kemusnahan terakhir akan muncul tidak lama lagi. Tetapi bilakah agaknya ia akan muncul? Ianya masih lagi jadi tanda tanya. Adakah semua kehidupan di bumi ini telah ditentukan akan menjadi mangsa ganas raksasa ini? Bagaimanapun, kita masih boleh lagi bergantung harapan. Iaitu pada makhluk misteri Ultraman yang telah banyak kali menyelamatkan kita dari serangan raksasa. Dia... Apa tu? Gambar ini diambil di empangan Onuma. Nampaknya ia boleh membahayakan kita. Kita perlu siasat dengan segera. Jangan hampiri. Ada penceroboh talian. Jangan hampiri. Kamu, Jangan halang dia. kenapa? Dia beritahu supaya jangan hampiri. Jangan Lebih baik halang kita dia. jangan serang raksasa tu. Jangan hampiri. Kamu! Dengan tidak melengahkan masa lagi, kamu telah pergi ke arah barat. Saya kamu dari bidang alkemi. Miku, dengar tak? Awak akan bagi isyarat pada aerial base. Awak tentu dah terima isyarat saya. Itu amaran. Awak faham tak? Kamu? Apa yang awak tahu mengenainya? Awak tahu? Ada orang pernah kata makhluk halus zaman dulu takkan rasa aman kalau diganggu. Apa? Makhluk halus? Animus. Sama seperti Atozan. Jenis ini memang dah semakin pupus tinggal yang ini saja yang saya jumpa. Di dalam lapisan batu yang berusia 600 juta tahun dahulu. Jadi, maksud awak ia makhluk animals? Begitu? Maksud awak, raksasa itu adalah makhluk jelmaan Animus. Di zaman Cambrian, ya? Lagi tepat kalau dikatakan makhluk
wujud di zaman dulu. Nama dia Miko Asano, pakar biologi, makhluk purba. Walaupun zaman dah moden, tapi jenta dan deria boleh berkaitan antara satu sama lain. Jadi makhluk ini dipengaruhi oleh gelombang pergerakan diri pemerhati. Kalau kita beri perhatian pada raksasa tu, kuasa dia boleh bertambah. Ketatkan kawalan pada Animos. Saya akan hubungi Geobase. Terima kasih, Tuan. Komander faham ke dengan penjelasan mereka tu tadi? Tidak. Tapi saya yakin apa yang mereka katakan itu betul. Kami wartawan. Kami datang untuk buat rancangan tentang bekalan air di Tokyo. Boleh kami masuk? Minta maaf, Encik. Encik tak boleh masuk sebab gas dari gunung berapi tu dah keluar. Gas tu terlalu berbahaya, Cik. Tapi kami dah dapatkan kebenaran. Maaf ya kerana mengganggu. Kami akan beredar. Maaf ya. Maaf ya. Terima kasih. Apalah. Ada pas pun tak boleh masuk. Awak terus bawa ke arah sana tu, ha? Kita nak patah balik ke? Buat apa nak patah balik? Kan kita kena buat liputan. Betul tak, Riko? Betul tak? Mereka dah kena tipu. Kita kena jalan kaki. Baik. Kalau tahu tadi saya pakai kasut tumit rendah. Kita kan nak buat liputan di kawasan gunung. Kenapa awak pakai kasut tumit tinggi? Tabata nak sangat laporan ni. Mari pergi. Cakap senanglah. Kenapa ni? Kenapa Tabata tak ikut sama? Dia ada terlalu banyak kerja dalam studio sekarang ni. Sudahlah tu, marilah kita pergi. Ya. Umizawa, tunggu. Macam mana rupa gas gunung berapi tu, Kat sini mana ada gunung berapi. Mereka semua tu tipu aja. Tentu mereka tu cuba nak sorokkan sesuatu. Sorok? Apa tu? Wah, Tempo dapatkan satelit. Baik. Hello? Dah dapat? Ya. Mereka benarkan. Baiklah. Kita akan buat laporan secara langsung. Okey? Nantilah dulu sekejap lah. Macam mana saya nak udara kalau nak mula ni? macam ni? Pakai topi ni. Mulakan. Siap lah. 5, 4, 3, 2, 1. Kami telah temui sesuatu yang menakjubkan di empangan Onuma Tokyo. Dah jumpa. TV? KCB ke? Kami dapati raksasa telah muncul di empangan ini. Mungkin ada kaitan dengan pemusnahan yang diperkatakan itu. Orang ramai tentu akan takut bila lihat ni. Sekarang kami akan mendekatinya. Saya terbau sesuatu yang busuk. Buang cepat. Cicak ini membahayalah. Kamu. Benarlah saya. Ikut awak. Tak boleh. Bahaya. Cuma saya saja yang faham semua ni. Ia muncul di sini kerana ia mahu memerintah Animos yang sedang tidur di peringkat kuantum. Tapi untuk apa?
Awak terlalu bergantung pada gerak hati. Jadi, bolehkah awak terangkan? Pada setiap 46 juta tahun, bumi akan alami kerosakan yang teruk sebanyak 5 kali. Raksasa itu tak pernah turun ke bumi. Bila dia turun ke bumi, dia cuma hendak berkongsi kesedihannya dengan kita. Mereka akan bayar ganti rugi ke? Mereka tu kedekut. Kalau Melayu, mereka kena bayar kan? Entahlah. Jadi pada unggu. Laporan bahan kimia dari Gearbase. Hasil daripada analisa yang dibuat, bahan ini tidak mendatangkan bahaya pada manusia dan alam sekitar. Walau bagaimanapun, kita mestilah berhati-hati. Nasib baik tak bahaya. Baiklah, mulai hari ini saya akan hantar laporan yang terkini dari semasa ke semasa. Tak membahayakan. Tentu ada sesuatu. Hubungi kamu. Tak, tentang itu saya tak tahu. Animos, di antara makhluk purba yang tak wujud di bumi. Apa dia? Boleh awak terangkan? Ia ada kaitan dengan makhluk Grabkan. Ada kaitan? Raksasa itu menuju ke Sungai Sumida. Kira-kira 600 tahun lalu, Animos adalah makhluk yang sempurna dan tidak banyak kerena. Sebab itulah dia turun ke bumi, tapi bila dia tahu cuma satu spesies saja tak boleh melakukannya, dia hidup dengan spesies lain yang ada keupayaan berbeza. Kita tak boleh biarkan ia bersatu. Kamu! Jangan laporkan laki. Perangai awak tak pernah berubah. Macam mana kalau ia bersatu dan jadi raksasa yang kuat? Awak memang tak pernah nak faham. Tunggu! Cuma saya saja yang faham kesedihannya. Raksasa itu sedang menuju ke Animos. Semua dah bersedia? Base carrier dan pasukan kilat dah sedia? Sedia! Beritahu Defcon 3. Kita tidak perlu menangkap raksasa itu. Baik, dia saja berlepas. Beskari bersedia untuk melepas. Semua bersedia. Pejuang 2 bersedia. Pejuang 3, bersedia! Kami dah sedia. Semua pesawat berlepas. Berlepas! Pasukan kilat, mulakan serangan. Baik. Pejuang 2 dan pejuang 3, lakukan formasi Firebird. Baik. Baik! Hentikan! Miku! Mari pergi! Awak tak faham ke? Kalau awak serang dia, dia akan lebih sengsara. Manusia memang tidak ada hak untuk musnahkan dia. Miku, apa kena dengan awak ni? Ikut saya cepat! Misi dah selesai.
Nimbus dan Crab Gun dah bersatu. Teruskan serangan. Membentangkan Delta. Baik. Serangan tak berkesan. Kita cuba cara lain. Baik. Nimbun. Langkah cepat. Cepat. Hai. Lepaslah. Lepaskan saya. Saya takkan tinggalkan awak di tempat bahaya ni. Cepat. Apa? Apa tu? Jangan dekat. Itu adalah asap feromon. Asap tu boleh menarik perhatian benda yang hidup. Tidak. Mereka kalau manusia dengan asap tu. Sekarang apa yang saya nampak? Dia nak menjadi musuh. Itu tak betul. Dengar sini. Saya tahu awak sedih. Kalau mereka tak suka awak, awak masih ada saya. Tolonglah. Tolonglah hentikan. Lakukan. Untuk saya. Tolonglah. Lakukan. Raksasa muncul di Teluk Tokyo. Kalau semua Crab Gun bergabung tenaga, tentu ia akan bertambah kuat. Semua raksasa di Teluk Tokyo dah hilang, Komander. Saya tak percaya raksasa yang begitu banyak boleh hilang sekelip mata. Mungkin raksasa tu dah pergi ke tempat yang ada deria yang sama dengan mereka.
Bangunlah. Bangun. Mulakan. Cepat. 5, 4, 3, 2. Sebenarnya apa yang dah berlaku? Miko, semua keluarga awak ahli biologi kan? Mereka telah sesat masa di Mongolia dan awak masih kecil lagi. Masa tu, mereka telah abaikan saya. Itu tak betul. Walaupun raksasa telah dikalahkan, mungkin satu hari nanti raksasa akan datang semula untuk membalas dendam. Tak mungkin. Manusia tak suka pada semua tu. Awak fikir macam tu ke? Ya. Awak takkan dapat jawapannya. Perangai awak langsung tak berubah. Masih bergantung pada gerak hati. Saya nak balik ke Makmal. Saya nak dengar suara makhluk yang dah pupus. Kalau raksasa tak muncul, Ultraman tak mungkin ada.